Okay, salam sejahtera kepada semua cikgu yang hadir untuk sesi hari ini. Selamat datang ke bengkel sesi taklimat program keselamatan mobiliti dia tahun 2026. So bersama hari ini saya ialah Coach Nirmala dan saya merupakan pengurus program Via Safe Mobility sejak tahun 2025 lagi. Dan sebelum ni program ni sudah start sejak tahun 2023 lah. So ini merupakan tahun keempat saya mengadakan program ini. So untuk hari ini kita akan berkongsi apa yang cikgu-cikgu akan lalui dalam bengkel Via Safe Mobility. So tapi sebelum tu saya nak perkenalkan saya dari organisasi mana lah. Okay, so saya merupakan pengurus program Via dari Arus Academy. So Arus Academy ialah sebuah education social enterprise yang berusaha untuk memastikan pendidikan pembelajaran semakin relevan melalui pelbagai kaedah multidisciplinary approach, contohnya hands-on, project-based, gamifikasi dan juga real-life simulation. So setengah kita punya modul, learning module ni ada terdapat dalam 5 platform. Contohnya Future Skills for All, Fun for Life dan Via Safe Mobility. So Future Skills for All ni kita sebenarnya mengajar pendidikan literasi digital kepada semua anak murid dekat Malaysia. So dalam kita punya content tu kita ada untuk sekolah rendah kita ada microbit dan juga robotik. And untuk sekolah menengah pula kita ada 3 siri. Siri pertama ialah HTML, Python dengan SQL. So lima siri yang dalam Future Skills for All ni dia sebenarnya aligning dengan National Curriculum Syllabus. And kedua ialah Media dan Informasi Literacy yang mana kita mengajar cikgu dan juga anak murid macam mana nak identify fake versus real information. So the next one is Financial Literacy, program yang mengajar tentang pendidikan kewangan dan ni sebenarnya kita buat banyak bersama dengan anak murid lah. And Social Emotional Learning ni adalah sebuah program untuk cikgu-cikgu. And we understand that currently sekarang cikgu-cikgu ni bukan hanya sebagai mengajar sahaja, tapi cikgu-cikgu juga kena jadi emotional anchor untuk semua murid. So in this program kita mengajar cikgu-cikgu macam mana nak prepare yourself so that cikgu boleh jadi better emotional anchor for your students. Arus Making Academy ialah kita ada sebuah pendidikan akademi dekat Bukit Mertajam yang mana saya sekarang berada. I am based at Bukit Mertajam, Pulau Pinang. So dekat sini kami mengajar coding dan programming untuk semua murid dan particularly kita fund programs for B40 family lah. And mereka akan belajar tentang Circuit Python, Microbit dan mereka akan buat projek-projek inovasi. So dalam akademi ini juga kita memastikan yang mereka bukan hanya sekadar sahaja belajar tentang this computer science element sahaja, but kita nak mereka jadi problem solver. Bagaimana tu kita akan mengasah cara mereka berfikir tentang sesuatu problem dalam community dan macam mana nak mengatasi solusi itu dengan menggunakan teknologi digital. Okay, so next ialah kita ada Sekolah Buku Jalanan Chowkit, sekolah BJCK, yang mana kita sebenarnya collaborate dengan Sekolah Buku Jalanan Chowkit. And kita sebenarnya mengajar, we have a fully fledged school with our students are actually undocumented children. And the last one is Via Safe Mobility lah yang terdapat dalam D5. Kita mengajar pendidikan keselamatan mobiliti di dalam berkeliling sekolah dan lepas mereka habis modul tu mereka dah habis kuis juga mereka akan dapat sertifikat dan juga dan juga lencana digital D5. So ini adalah sedikit some of the programs yang kita buat dengan Arus Academy lah. Okay, so next ialah saya nak introduce kepada cikgu-cikgu apa tu pertandingan keselamatan mobiliti VIA. So pertandingan keselamatan mobiliti VIA ni dia tercetus sebab ada satu main issue iaitu kemalangan jalan raya. So kita dapat data yang mempunyai kematian dalam kalangan golongan muda especially from 5 to 29 years old is the biggest concern and more than 270 orang adalah pejalan kaki. So ini merupakan actually a full fact. Cikgu saya akan kongsikan link kepada slide deck ini nanti. Cikgu boleh tengok dan baca jugalah lanjut. So most of this kat mana dia berlaku ialah semasa perjalanan murid-murid dari rumah ke sekolah. Dan apa yang kita boleh buat ialah kita boleh elakkan dengan sekiranya kita
memberikan kesedaran keselamatan mobiliti ni kepada anak murid kita. So program VR pun dia tercetuslah. So ini adalah merupakan program kolaborasi bersama Total Energies Foundation dan juga Malaysia sebagai National Country Implementer. So kita dah jalankan program ni, program VR secara global ni dijalankan sejak tahun 2019 dan terdapat 30 buah negara dari seluruh dunia. So meaning that ni bukan hanya program dalam satu country je, tapi ada 32 country yang terlibat dalam kesedaran mobility. And apa yang program ini sediakan ialah kita menyediakan kurikulum bersemuka dan juga dalam talian which is online learning untuk meningkatkan kesedaran mobility lah. Okay, so kalau cikgu nampak dekat, saya nak kongsikan certain images dekat sini. So kalau cikgu nampak dekat sini belah kiri tu, gambar ni merupakan salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh anak murid sekolah kita juga. So yang ini mereka sebenarnya buat sedikit kempen lah, pameran dekat sekolah yang mana mereka bagi tahu macam mana nak elakkan risiko keselamatan jalan raya ni dekat sekolah mereka. So gambar kedua ialah kategori poster kesedaran keselamatan jalan raya ni. Yang ini adalah poster-poster yang that was submitted by global country posters. So poster ni dari apa yang global dia nak nampak ialah dari jauh pun kalau mereka tengok poster ni mereka dapat faham maksud apa yang, message apa yang nak disampaikan dalam poster ini. Okay, gambar ketiga pula yang ini dijalankan di Pulau Pinang yang mana SJKC Konghua Sungai Nibong menjemput polis trafik dan juga JPJ untuk datang ke sekolah untuk berikan ceramah. So ini adalah contoh aktiviti kesedaran keselamatan mobiliti. Dan gambar keempat pula belah ke sini aktiviti kesedaran mobiliti selamat dekat Pulau Pinang juga yang mana diusahakan oleh SJKC Konghua. Mereka sebenarnya bukan hanya membuat advokasi keselamatan jalan raya dekat sekolah sahaja, namun mereka pergi kepada sekolah neighbouring school untuk ceritakan apa masalah yang mereka hadapi semasa perjalanan mereka dari rumah ke sekolah dan apa solusi yang mereka nak bentangkan dan ingin capaikan. So dia bukan mobiliti keselamatan ni, dia bukan hanya dalam satu sekolah sahaja, tapi mereka juga bawa ini kepada sekolah-sekolah lain untuk tahu dan dapatkan maklum balas macam mana mereka boleh pertingkatkan solusi mereka ni. So saya nak kongsikan dekat sini juga contoh sebab program ni dia bukan hanya terlibat dalam satu sekolah sahaja, tapi dia terlibat dalam banyak sekolah di luar negara. So last year sebenarnya India menang dalam peringkat global. Dan apa yang mereka usahakan ialah mereka mendapati bahawa about parents yang actually bawa murid ke sekolah ni, mereka sebenarnya more than 60% mereka tak pakai helmet. And pembonceng iaitu murid-murid yang membonceng ke sekolah, ibu bapa ke sekolah ni, mereka more than 90% mereka tak pakai safety helmet. So budak-budak ni mereka macam buat observation and they recorded it, the number of people and what time dari waktu mana ke waktu mana. Lepas tu mereka record those things, mereka simpan data ni, mereka cuba buat satu solusi. Solusi ialah dia ada 3 solusi. Solusi pertama ialah mereka mereka ada jalankan camping, no helmet, no entry. So meaning that bila budak-budak tak pakai helmet, mereka tak boleh masuk ke sekolah. So second camping ialah mereka perkenalkan red box. Another issue yang mereka nampak dekat sekolah ialah especially for female children, bila mereka datang period menstrual on that particular period of that month, mereka tak datang ke sekolah. Sebab apa mereka tak datang sekolah? Sebab mereka rasa tak selesa. Mereka tak cukup tuala wanita yang secukupnya untuk mereka pakai dekat sekolah. So mereka pun ambil cuti. So untuk mengatasi isu ni, mereka sediakan red box. Dalam red box ni mereka ada kit tuala wanita yang mereka simpan untuk kegunaan budak-budak. Kalau mereka rasa mereka nak gunakan, mereka boleh guna tu. Dan mereka boleh pergi ke sekolah dengan selesa lah. Not only that, mereka menjalankan training kepada abang-abang bas. So mereka sebenarnya teach how to use this red box so that the kids tak akan rasa malu bila mereka nak kongsikan their struggle with the teacher, with the abang bas. So these are the winning strategy yang digunakan oleh India. So saya nak juga kongsikan dekat Malaysia pula tahun lepas kita sebenarnya manage to champion, kita ada satu champion daripada sekolah dari Miri, Sarawak. So apa yang mereka usahakan ialah
dalam sekolah tu dekat-dekat 1,800 orang. Dia termasuk dengan cikgu dan juga anak murid lah. So 1,800 students, but in front of the school, mereka tak ada pedestrian crossing. So what they champion is, mereka sebenarnya nak letakkan lintasan pejalan kaki depan sekolah mereka, and mereka nak make sure like people can cross the road safely lah. Sebab sebelum ni mereka just cross macam tu je, tak ada lintasan pejalan kaki, mereka pun rasa tak selamat, just gamble sahaja. So they have proposed this, mereka sudah tulis satu petition kepada Majlis Bandaraya Miri, and eventually Majlis Bandaraya Miri pun accepted that proposal and currently in technical evaluation. So hopefully kita dapatlah tengok lintasan pejalan kaki. And next thing is, mereka bukan hanya fokus on this also, mereka nak juga fokus kepada educational awareness. So mereka buat kempen secara besar-besaran dekat sekolah, peringkat sekolah mereka. Mereka anjurkan pertandingan buat poster, quiz, debate dan sebagainya. And also mereka since mereka dah menang peringkat peringkat kebangsaan, mereka juga dapat geran sebagai 5,000 euro, which is about 23,000 ringgit tahun lepas untuk menjalankan kempen secara berskala besar. Berskala besar itu mereka tak buat dalam sekolah sahaja, tapi mereka buat satu program, satu hari inisiatif tu dekat Taman Bulatan Miri. Dia macam a park yang mana mereka invite everyone to come for a walk so that to advocate for a safe mobility in their school and also in their community. So program ni dia bukan hanya focusing on school sahaja, tapi sekiranya sekolah cikgu terlibat dan terpilih sebagai national champion, dan cikgu akan buat dari peringkat sekolah akan pergi ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa lah. So tahun ni kita harap yang sekolah dapat menang peringkat antarabangsa jugalah, sebab tahun 2024 kita berjaya mendapatkan tempat top 6 global finalists, but wasn't managed to get into top 1 lah. And this year, we hope lah Malaysia dapat menang peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Okay. So apa manfaat dia ialah, so of course the international winner ni, kita akan dapat peluang untuk lawatan fully sponsored by via global team untuk berjumpa dengan pakar keselamatan, dan juga dapat sightseeing in Europe jugalah, Paris actually to be exact. And the secondly is kita juga sediakan sijil penyertaan dan pencapaian untuk penganjur. So kita akan berikan, kita akan cuba berusaha dengan peringkat antarabangsa untuk semua sekolah ini, 4 sekolah yang terbaik, but it's still under pengiktirafan daripada BSKK. So laporan akan juga dihantarlah oleh pihak Arus Academy lepas program ini by October, and then we try to get certificate. So program ni jangan risau, kita tak akan bagi cikgu terpilih lepas tu buat cikgu dalam silo, but kita juga akan berikan bahan bimbingan dan juga geran sehingga RM500 bagi peringkat kebangsaan dan juga geran sehingga RM10,000 bagi peringkat antarabangsa. So semua peserta daripada 4 sekolah terbaik ni di peringkat kebangsaan ni, okay, cikgu akan terima satu kit. Okay, dalam kit tu ialah kita ada buku pengajaran, pelan pengajaran macam mana nak implement this Safe Mobility Ambassador Camp ni dekat sekolah, dan kita juga ada jurnal pembelajaran murid yang mana murid-murid akan merekodkan semua aktiviti-aktiviti mereka tu dalam buku tu, and then cikgu juga akan terima RM500 grant. So cikgu semasa cikgu hantar permohonan ni, cikgu akan list out kepada kami dalam form itu juga apa aktiviti yang cikgu rasa boleh bersesuaian dengan sekolah cikgu. So berdasarkan itu kami akan membuat pemilihan, dan pemilihan tu cikgu boleh laksanakan dalam geran RM500 lah sekiranya cikgu terpilih, sekolah cikgu terpilih. So sekiranya dari 4 sekolah ni kita dapat kita akan buat sesi pembentangan peringkat kebangsaan. Cikgu akan, sekiranya sekolah cikgu terpilih jadi national champion, dan kita akan bagi lagi geran RM10,000 untuk cikgu laksanakan kempen secara besar-besaran. So yang ini dari peringkat sekolah berskala kecil, cikgu boleh ada opportunity untuk buat secara besar-besaran lah. Okay. And then of course the most important thing yang kita nak ialah kita nak murid-murid jadi the ambassador, the real change, rather than the school doing the change for the students. So we want to make sure mereka dapat develop mereka punya leadership skills,
Of course dalam menerajui dalam champion initiatives dan juga promosikan amalan mobility dalam sekolah dan juga masyarakat. Okey. So ini adalah 4 manfaat lah yang kita akan tengok yang murid-murid dan juga sekolah akan dapat semasa join program ini. So perjalanan sekolah yang terlibat. So untuk sasaran program ni kita tak limit kepada certain state, kita terbuka kepada semua sekolah rendah awam di seluruh Malaysia, khususnya untuk tahun 5 dan 6 sahaja. So sekarang kita masih ada dalam 11 hari lagi sebelum permohonan ini ditutup. So 24 Julai ialah kita punya last deadline lah untuk submit dokumen borang permohonan ini. So borang ini cikgu kena pastikan the first step ialah cikgu kena pastikan borang permohonan ini lengkap. Itu sahaja. So cikgu ke dalam tu kita akan ada beberapa soalan. Cikgu cuba dapatkan, of course cikgu kena dapat approval daripada pihak pentadbir. Lepas cikgu dah dapat approval daripada pihak pentadbir, cikgu akan implement, cikgu akan fill in the form, and sekiranya cikgu ada apa-apa inisiatif lain yang cikgu rasa okey, saya nak buat program-program macam ni dekat sekolah berdasarkan grant yang cikgu ada. Cikgu tulis sahaja, tapi tak perlu banyak pun sebab kita nak one page action plan sahaja. So dalam action plan tu apa inisiatif yang cikgu nak introduce kepada sekolah cikgu. So that is one. So that is one sahaja yang cikgu perlu buat dalam program ni. So sekiranya sekolah cikgu terpilih, so kita akan pilih 4 sekolah sahaja. So sepanjang bulan Julai dan Ogos sehinggalah probably in September juga, kita akan ada pertandingan peringkat kebangsaan. So sekolah yang terpilih, 4 sekolah yang terpilih ni, mereka akan dapat RM500 grant untuk implement safe mobility initiatives, dan juga kita dapat pelaksanaan program VIA yang mengandungi semua bahan untuk melaksanakan aktiviti kesedaran lah. So macam saya kongsikan tadi, kita ada buku pembelajaran, kita ada buku pelan pengajaran untuk cikgu-cikgu macam mana nak implement this. So kita ada teaching plan, and then kita juga ada jurnal pembelajaran murid. Apa yang mereka nak letakkan, setiap aktiviti tu mereka ada satu aktiviti lah, reflection dan sebagainya mereka tulis dalam buku tu. So yang ini hanya satu sekolah terbaik sahaja yang akan terpilih di peringkat kebangsaan akhir. So hasil kerja yang kita nak dalam 4 sekolah ini ialah kita nak satu pelaksanaan Safe Mobility Ambassador Camp, 2 ialah video pemerhatian, ketiga ialah video pemerhatian. So sebelum saya go further, saya nak introduce sedikit tentang video pemerhatian. Video pemerhatian ni bermaksud apa isu ataupun masalah yang cikgu especially murid-murid nampak semasa perjalanan mereka dari rumah ke sekolah ataupun di sekeliling sekolah mereka. Contohnya macam untuk SJKC Chunghua Tudai Miri tahun lepas, mereka melihat yang sebenarnya dalam 1,800 orang murid yang sentiasa cross the road every day, mereka tak ada pun lintasan pejalan kaki. So itu adalah isu yang mereka nampak. So apa isu ni dia mungkin different according to your location. Sekiranya sekolah cikgu di luar bandar dan menggunakan boat untuk travel tu, so that could be a different challenge. So cikgu boleh discuss dengan cikgu punya students and tengok apa isu yang mereka boleh nampak. So cikgu akan rekodkan satu video pemerhatian. Video ni tak lebih daripada 2 minit sahaja, just a simple video. And then the next part ialah cadangan. So mereka dah nampak di problem ini. So mereka akan buat satu video, apa cadangan yang mereka nak buat untuk membaiki isu yang mereka nampak dalam video pemerhatian. So mereka akan buat satu video cadangan. And then ketiga ialah poster kesedaran. So poster ni one page poster sahaja. Macam mana mereka nak sampaikan message kepada orang ramai tentang kepentingan kesedaran mobility. Tapi tema dia tu kena bertetapan ataupun follow the issue video pemerhatian dan video cadangan juga. And then the next part ialah aktiviti kesedaran. Apa aktiviti kesedaran yang mereka lakukan? Contohnya kempen di sekolah, pertandingan melukis poster, ataupun juga ada pertandingan ataupun kempen-kempen yang lain, aktiviti yang lain yang unik, cikgu boleh je laksanakan dalam peringkat sekolah. And then laporan kertas cadangan ni kita akan hantar satu Google Form. So cikgu just isi sahaja, itu pun tak mengambil banyak masa. So kertas cadangan ni ialah sekiranya sekolah cikgu terpilih sebagai juara pertandingan ini peringkat kebangsaan, apa yang cikgu akan laksanakan dengan geran RM10,000. So cikgu akan bagi kertas cadangan lah. Then the last part ialah pembentangan maya.
So sekiranya sekolah cikgu terpilih sebagai top 4, and dalam top 4 ni kita mungkin ada banyak kumpulan-kumpulan lain. Contohnya sekolah A. Sekolah A terpilih sebagai top 4. So mungkin dalam top 4 ni kita akan ada 2 cikgu, 2 guru pembimbing dan 20 anak murid di dalam program VR ini. So contohnya dalam 20 anak murid ini mereka rasa macam cikgu saya tak nak buat dalam satu kumpulan lah. Saya nak buat dalam dua kumpulan. Mungkin 10 orang 10 orang pun boleh juga. So sekiranya kita ada berbagai kumpulan, mungkin 10 to 12 teams dari 4 sekolah ini, kita akan pilih 5 kumpulan yang terbaik sahaja untuk melayakkan diri untuk peringkat pembentangan, peringkat kebangsaan. So sekiranya mereka terpilih dan jadi juara dan mereka lah yang akan mewakili negara ke peringkat antarabangsa. Okay. So the next part ialah September and November. Yang ini adalah juara ni akan dapat, since your sekolah contohnya dapat menang peringkat kebangsaan, mereka akan diberikan grant sebagai sebanyak RM10,000 untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti ini di sekolah dan juga komuniti mereka. So apa yang kita nak hasil kerja ialah kita nak aktiviti kesedaran berskala besar dan laporan dan juga pembentangan maya. Pembentangan maya peringkat kebangsaan ni actually kita akan buat prep sahaja, and also November and December ialah kita ada peringkat antarabangsa yang mana murid-murid ni akan membentangkan apa yang mereka sebenarnya laksanakan dengan grant RM10,000, apa inisiatif yang mereka bawa dari apa isu yang mereka nampak dekat sekolah, apa cadangan yang mereka dah laksanakan, dan dengan grant RM10,000 ni apa yang mereka dapat selesaikan. So mereka akan buat pembentangan maya peringkat antarabangsa. So untuk pembentangan peringkat maya, peringkat antarabangsa ni bukan hanya daripada juri daripada country sahaja, but it could be from United Nations dan sebagainya. So this would be a group stages lah. So contohnya macam sekarang musim FIFA, so kita ada banyak group stages. So last year kita macam pun ada compete dengan few countries. So sekiranya kita dah terpilih dalam group stages tu, kita akan qualify tu from regional international finals. Dia ada 2 stage. So first stage lah regional international finals lah. So regional international finals ni dia ada banyak group. Macam last year kita ada 6 group. So dalam 6 group ni kita ada 4 negara dalam satu kumpulan tu. So last year Malaysia compete dengan India, Thailand and also Romania kalau tak silap lah. So kita fight dengan 3 negara lain dan India jadi pemenang lah bagi round tu. And then if let's say dalam regional international finals negara kita dah terpilih, kita akan pergi kepada international finals yang mana kita akan bertanding lagi dengan 6 negara lain, total 6 countries. And if we win, then of course lah kita adalah global winner dan kita akan pergi ke Paris pada tahun ke depan. So ini adalah sedikit tentang perjalanan sekolah-sekolah yang terlibat. Okay. Okay, siapa yang kami cari? Okay, so untuk permohonan ni kita hanya kita nak cikgu boleh klik the link arus.cc/VR2026. So kita ada 5 kategori skor. So the first one ialah kita nak tengok profil dan kesediaan sekolah. So ini adalah merupakan 30 markah. So kita nak tengok dia ada kriteria-kriteria dia. So cikgu boleh tengok first one is bilangan murid dekat sekolah, peratus murid yang menerima berapa bentuk bantuan kewangan kerajaan. And kita nak tengok school readiness juga. Sama ada sekolah bersedia tak untuk buat program ini. And then after that, next part ialah impak pelaksanaan grant RM500. So kita nak tengok potensi impak kesedaran mobiliti ni. Sama ada boleh tak kita laksanakan, kita ada high impact daripada pelaksanaan grant ni. Daripada kertas cadangan grant yang cikgu submit kepada kami nak tengok sama ada cikgu boleh ke, adakah high impact value daripada situ. Dan kita nak tengok tahap penglibatan program dan kepimpinan murid. Kita nak murid-murid jadi the leader for this initiatives and keberkesanan kos perancangan. So we only give RM500. Kita nak tengok how are you going to make the cost very efficient untuk pelaksanaan grant inilah. And the next part ialah kesediaan guru dan juga kesediaan murid. So kita nak tahu kenapa cikgu rasa sekolah cikgu patut terpilih dan apa cabaran yang cikgu hadapi
dan bagaimana sekolah cikgu akan mengatasi cabaran tersebut. So kita nak tengok that part. So that is something yang we are quite curious about lah, and kita sebenarnya encourage using AI, tapi we hope the story is very personal to you. So we know that in our application tu ada juga cikgu-cikgu yang guna AI, while we welcome that, but we want to hear a personal story and apa keunikan sekolah cikgu yang membuatkan cikgu rasa pihak VIA ni patutlah pilih sekolah saya. Okay, and then kita nak tengok kesediaan murid. So kita nak tengok mungkin for now kita nak cikgu kenalan pasti 3 murid sahaja sebagai Safe Mobility Ambassador, dan kita nak cikgu buat satu video maybe less than 1 minute. Dalam video tu murid tersebut akan terangkan kenapa sekolah mereka harus dipilih. And then mungkin kalau cikgu boleh cikgu tulis tentatively siapa yang akan terlibat dalam program ini. So untuk program ini kita hanya perlukan 20 orang murid sebagai duta murid. So cikgu boleh tulis, tapi lepas if let's say sekolah cikgu terpilih, cikgu boleh tukar nama murid yang terlibat dalam program itulah. And the next part ialah this is bonus point. Kita akan berikan 10 markah sekiranya sekolah cikgu dah mulakan pembelajaran VIA D5 untuk program inilah, ataupun dah mula dan juga dah habis. So kita akan use that as a evaluation point. Okay, so ini adalah siapa yang kami cari. Okay, and then macam mana nak tengok program VIA dalam D5 ialah kalau cikgu pergi kepada D5 account, so cikgu boleh tengok dekat sini ada ruang pembelajaran saya. So dekat sini cikgu boleh tengok rakan D5, dia ada orang warna biru dengan warna merah yang berjabat tangan, yang itu adalah rakan D5. So cikgu klik that button and then cikgu pergi kepada the page. So kita ada total energies sebab program ini ditaja oleh Total Energies. So cikgu klik under logo Total Energies and then cikgu boleh access the website lah. Okay, so that is one. Okay, so yang ini pula pertandingan program VIA peringkat kebangsaan. So saya nak kongsikan apa persediaan dan pelaksanaan dan antarabangsa lah. Okay. Okay, so saya nak kongsikan sekiranya sekolah cikgu terpilih sebagai top 4, so kita akan bagi bimbingan dan cikgu boleh reach out to us macam mana nak improve on your presentation, on your innovatives, ataupun nak campaign kesedaran, macam mana nak buat lagi menarik dan unik, kami boleh bantu. And then cikgu boleh juga get some ideas and tips macam mana nak kertas cadangan tu, geran tu lagi menarik dan attractive, and also pembentangan akhir, tips-tips dia. So kita akan kongsikan. And then sekiranya once you're selected, duta murid ni dia akan menjalankan Safe Mobility Ambassador Camp lah. So again want to recap, mereka akan jalankan Safe Mobility Ambassador Camp and apa laksanakan aktiviti dengan geran RM500. So receipt, okay, whatever purchase yang cikgu buat sepanjang campaign kesedaran ini, dan memang cikgu kena keep that receipt lah untuk attach to our document. Kita akan sediakan satu pautan sekolah. Cikgu just upload whatever receipt yang cikgu spend for RM500 so that we can use that for audit purpose. So next part ialah laporan pelaksanaan. So kita nak tengok laporan program, macam mana cikgu dah laksanakan bengkel ini, program ini dekat sekolah, dan apa impak yang cikgu nampak daripada ataupun perubahan yang cikgu nampak dalam diri anak murid dan juga pihak sekolah. And then next part ialah kita nak sebelum untuk for national finals, kita juga nak cikgu bagi kami kertas cadangan geran RM10,000. So sekiranya sekolah cikgu terpilih sebagai top 4 dan sekiranya kita dah tengok macam what if your school dah dapat if your school is the national champion, kita nak lihat macam mana cikgu akan utilize this RM10,000 grant money meaningfully untuk penyediaan untuk pertandingan antarabangsa. So yang ini this is the part lah yang kita akan buat pelaksanaan. And on the antarabangsa level ialah kita akan hanya ada satu pembentangan peringkat maya, peringkat antarabangsa. Kita ada one international regional finals. The next one ialah international finals. And let's say kalau kita terpilih, then of course kita akan pergi ke Paris lah. Okay, which I'm hoping for. So harap-harap cikgu dapatlah sertai program ni. Okay.
So kita Safe Mobility Ambassador Camp, so saya nak kongsikan apa yang in detail what are the Safe Mobility Ambassador Camp ialah. So kita akan pilih 20 orang cikgu akan pilih 20 murid yang terpilih. Cikgu rasa yang these are my best students yang saya boleh bawa untuk program antarabangsa ni. Cikgu pilih, and then kita nak 2 orang guru jurulatih juga dari setiap sekolah. So meaning that kita akan ada 2 lead teacher for 20 students. Okay. And setiap sekolah pula akan terima geran RM500 untuk melaksanakan aktiviti kesedaran mobiliti. And cikgu boleh gunakan geran RM500 untuk berbelanja untuk makan dan minum murid. Sekiranya ada kelas tambahan ataupun aktiviti tambahan yang memerlukan murid stay back, cikgu boleh gunakan itu sahaja. Tapi cikgu kena simpan semua invoice lah, the spending invoice. And then kita juga akan provide Keep Safe Mobility Ambassador Camp, bahan-bahan untuk menjalankan program dekat sekolah, dan kita juga akan sediakan plug program VR. And not only that, untuk cikgu-cikgu pula, as part of our appreciation effort, kita akan sediakan allowance sebanyak RM250 untuk as a total untuk 2 cikgu untuk menjalankan Safe Mobility Ambassador Camp dekat sekolah. And apa kandungan Safe Mobility Ambassador Camp ialah, number one is actually kita nak mereka habiskan kursus VR dalam talian dalam Pelantar Delima. Yang tu first part ialah mereka akan belajar, mereka akan create awareness dulu. Then the next part ialah pemerhatian. So mereka akan buat safety walk around school or on their way from their home to school untuk kenal pasti apa masalah keselamatan mobiliti yang mereka nampak. Contohnya mereka tengok yang for example tak ada pejalan kaki ataupun ada behavioral issue yang mereka tak pakai helmet. So ini adalah some of the issues yang cikgu boleh suruh mereka untuk lihat dan bagi tahu kepada cikgu. And then mereka akan hasilkan satu video pemerhatian. Yang video pemerhatian ni perlu dihasilkan oleh anak murid. And the next part ialah cadangan. So based on all this issue yang mereka nampak, mereka akan cadangkan apa jalan penyelesaian yang mereka boleh buat. Dan apa aktiviti kesedaran yang mereka boleh buat untuk meningkatkan tahap keselamatan mobiliti di peringkat sekolah. So yang ini and then the next part ialah advokasi. So kita nak mereka jadi advocates and also be a real change dalam komuniti mereka. So mereka akan hasilkan satu poster kreatif tentang kesedaran mobiliti dan mereka juga akan jadi the agents lah untuk menjalankan aktiviti kesedaran. So kalau cikgu tengok proses ini juga, saya nak it's more like a project based learning or problem based learning yang mana mereka akan go through a design thinking process. Mereka akan nampak isu yang mereka hadapi dekat sekolah mereka dan mereka akan ideate solution tu, mereka akan test sama ada solution tu work ke tak dan improve it further so that they know that okay, I need to refine my solution. So ini adalah like a design thinking process lah. And last part ialah laporan pelaksanaan. So mereka akan hasilkan, sekolah akan hasilkan satu laporan pelaksanaan dan 4 hasil kerja ni perlu dihantar sekali lah. So laporan ni cikgu yang akan tolong isikan. Tapi hasil kerja ni perlu dibuat oleh anak murid cikgu. Okay. So before kita end this part, so saya nak kongsikan saya daripada pihak Arus dan kami sebenarnya ada buat banyak program-program selain daripada program VIA lah. Dan program ini khususnya untuk program VIA adalah daripada anjuran daripada Arus Academy dan juga Total Energies Foundation dari Perancis. Okay, so ini adalah some of the famous question lah kami dapat daripada cikgu-cikgu. So macam mana nak daftar program ni? Cikgu boleh key in this, click on this link arus.cc/borang permohonan VIA 2026. Ataupun soalan kedua ialah, okay, macam mana saya nak dapatkan CJ tamat lepas lengkapkan modul pembelajaran VIA ni? Cikgu boleh just once you have completed it, kita akan auto send the cert. So meaning that cikgu tak payah request apa-apa. Tapi sekiranya kalau cikgu tak dapat, walaupun dah habis sertifikat ataupun anak murid cikgu dah habis tapi tak dapat sertifikat lagi, boleh rujuk kami boleh tolong bantukan cikgu. Okay, so next part ialah soalan ketiga ialah macam mana nak check kejayaan saya. So kejayaan tu maksudnya what is your scores lah. So dalam kita ada penjejak kejayaan, kita ada teacher tracker yang mana cikgu boleh tengok what are the until students mana yang dah siap,
students mana yang start tapi belum siap, yang tu cikgu boleh tengok dalam online. Kita ada our own Lucas Studio. And then walaupun cikgu tak next question ialah walaupun cikgu rasa macam saya tak nak sertai program ini, tapi saya nak introduce program khusus ni kepada anak murid saya. Boleh ke tidak? Boleh. Kita tak limit. This is open to anyone and everyone. Okay. And then saya nak next question ini boleh saya tahu jika saya mendapat markah PAJSK. So yes, kita akan gunakan kita akan lepas akhir program ini which is on October, kita akan submit a letter to BSKK dan kita akan berusaha untuk dapatkan markah PAJSK peringkat antarabangsa, tapi still subject to approval. But we based on our experiences last year, kita dapat sampai peringkat kebangsaan dan antarabangsa jugalah. Okay. And mana nak lihat lencana digital via saya, cikgu boleh tengok dalam portal Delima. Okay. So yang since saya dah kongsikan program VR ni terbuka untuk semua, khusus VR ni terbuka untuk semua, maksudnya cikgu boleh je guna konten ni, cikgu boleh belajar dan cikgu pun akan dapat sijil lepas cikgu dah lulus. And then garis masa program ini ialah daripada bulan Jun hingga Disember 2026. And sekiranya cikgu nak kata saya macam saya nak lebih ramai orang lah join program ni pun boleh, kita galakkan, kita tak halang pun. Tapi but we have to make sure that maybe for this program and competition kita nak 20 orang murid sahaja. Okay, and so, contohnya kalau cikgu rasa sekolah saya kurang murid SKM, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. But cikgu just inform saya melalui WhatsApp, then I will take note of this lah. And then kalau cikgu merupakan guru yang mengajar tahun 3 dan 4 dan cikgu berminat untuk sertai program ini bersama murid tahun 3 dan 4, boleh ke tidak? Tidak lagi. Sebab kita hadkan kepada tahun 5 dan 6 sahaja. And apa butiran yang cikgu perlu ada dalam pelan tindakan satu halaman ni? Cikgu boleh klik this red button, anda boleh rujuk halaman ini untuk rujukan. So cikgu boleh gunakan template ini untuk membina pelan tindakan one page sahaja. Okay, so itu sahaja tentang program ini. So kalau cikgu ada apa-apa soalan, cikgu boleh hubungi bos ataupun ketua program VR, David Chuck. Ada contact number beliau dekat sini dan juga ataupun saya, cikgu boleh reach out kepada saya juga melalui WhatsApp. So ini adalah number saya lah. So kalau ada apa-apa soalan, boleh je tanya soalan. Okay, so kalau cikgu ada apa-apa soalan, boleh tanya. Kalau tak ada, kita boleh end this session early lah. Okay, so kalau cikgu tak ada apa-apa soalan, saya akan kongsikan link ini dekat chat. Kalau cikgu yang melihat YouTube recorded version, saya akan kongsikan link kepada slide deck ini dalam kita punya description. So cikgu boleh tengok description tu. Dan kita juga ada video recorded, so cikgu boleh search sahaja untuk program sesi taklimat tahun 2026, kita akan kongsikanlah link ini dalam YouTube. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan end this session. And kalau cikgu ada apa-apa soalan, boleh je message saya ataupun call saya. Saya bersedia untuk membantu. Dan kalau cikgu rasa macam ada surat daripada JPN ke tidak, kita ada. Kalau cikgu pergi kepada laman web ViaSafe Mobility, cikgu search sahaja dekat Google ViaSafe Mobility, VIASAFE Mobility, MOBILITY. Cikgu search sahaja, cikgu akan tengok the first page Google site. And then cikgu boleh tengok surat maklum balas daripada BSKK dan juga JPN akan diupdate dalam portal tu dari semasa ke semasa. Tapi currently kita dah dapat approval daripada BSKK. So meaning that this program tak ada masalah pun untuk implement dekat sekolah. Dan as usual, this program open to any school, any school, sekolah rendah awam. So cikgu boleh je join. Kalau cikgu nak dapat bantuan ataupun maklumat lanjut, boleh je reach out kepada saya. Okay, so kalau tak ada soalan, saya akan end this session. Thank you so much untuk cikgu-cikgu yang hadir. Saya harap cikgu-cikgu semua join lah dalam
aplikasi permohonan ni, dan terima kasih kepada semua cikgu yang mengikut sesi taklimat untuk hari ini. Terima kasih.